Pada kawan-kawan yang minat nak beli SUV 7-seater, hari ni kita review dua. Pertama, Chery Tiggo 8 PHEV. Kedua kat belakang tu, Jetour VT9. So kita bandingkan kedua kereta, Angka tunjukkan kedua-dua sekali. Mana yang besar, mana yang kecil. Jom. Sebelum Angka mulakan, jangan lupa tekan like, subscribe dan komen lah apa-apa. Support channel sikit. Okay. So ini rupa belakang Chery Tiggo 8 PHEV. PHEV. So rasa dia macam Chery Tiggo 8 sahaja, tetapi dia ada keupayaan PHEV lah. Jimat minyak, boleh jalan sejauh 1,200 km, datang dengan enjin 1.5, 4 silinder dengan kuasa 143 PS, 200 lebih Newton meter torque. Okay? So itu ialah dia punya kuasa dan keupayaan. Ini rupa luaran Chery Tiggo 8. Ini pula Jetour VT9. Ada sedikit mirip lampu dia. Dari lampu ada sedikit mirip macam Chery Tiggo 8 juga. Tapi dia punya bumper belakang bawah lebih cantik sikit lah. Ada highlight warna merah, nampak lebih sporty. Ada quad exhaust, ada diffuser palsu. Dan dia punya yang ini boleh tahan jugalah. So korang yang minat nak tengok kereta ni boleh datang Jetour Kepong buat test drive. Nombor ada kat sini. So rasa dia lebih sporty sebab dia hitamkan dia punya rim dan dia ada kemasan chrome yang sangat menyerlah sebab kereta ni warna hitam lah. Warna hitam. Dia punya roof rail, apakah rasa roof rail dia? Rasa aluminium alloy. Rasa. Material tak tahu. Okey, kereta ni datang dengan 156 PS, 230 Newton meter torque. So maka dia rasa dia, kuasa dia lebih enjin dia lebih berkuasa daripada enjin petrol kereta yang itu. Tapi kereta yang itu ada apa? Kereta yang itu ada motor elektrik. So dia motor elektrik dia 200 PS, 300 Newton meter torque. So kereta ni kalah lah dari segi kuasa. Dan kereta ni pun kalah dari segi jarak. Kereta ni berapa? Boleh jalan 400 mungkin kilometer dengan tangki minyak je. So yang ini ada taring warna merah dan kemasan-kemasannya beginilah macam ala-ala carbon fiber, ada lip. Kau tengok dia punya yang ini dan muka depan pun ada diamond. Okey. Ada diamond sedikit. Design di tepi pun ada macam ni. Kita tengok design di tepi dia punya yang ini ada terjongkit sedikit, so maka kita boleh nampak sempadan. Sama dengan design dia, design filosofi sama, kita boleh nampak sempadan kereta. So kita masuk ke dalam VT9 dulu sebab kita nak tengok apakah rasa dan keluasan. Tengok boot belakang, kelebihan deng kereta 100 berapa ni, 30,000 ada 20 lebih ribu dah ada power boot. Kereta 159,000 tak ada power boot. Kalah lah Tiggo 8. Okey, Tiggo 8 kalah dari segi power boot. Okey, kita turunkan seat. Oh, dia dah turunkan seat semua. So tengok rata rata. So anda pergi IKEA bolehlah beli kabinet yang panjang. Kalau tak cukup panjang, turunkan seat depan. Bini kita letak tepi, kita bawa barang balik. Bini kita tinggalkan dalam IKEA. Jangan main-main, kau kena pesiang nanti. Okey, di bawah ada jack dan sedikit ruangan lah. Ada power outlet dan itu je. Okey, kalau kita cakap pasal corong aircon, kereta ni pun tak ada corong aircon di belakang. Dia hanya menggunakan corong aircon di sana saja. Tapi dia menang. Dia ada power boot. Ini baru kereta mewah. Orang miskin lah menggunakan manual ke tangan, betul tak? Jangan main-main. Okey, tengok, buka pintu seat ke belakang, auto. Kereta Tiggo 8 tak ada, kalah Tiggo 8. Okey, kita buka yang ni. Di sini kita boleh, kereta ni panas lah, aku buka semua pintu dulu. Panas, kita buka semua pintu. Okey, rasa pintu ada kosong sedikit berbanding Tiggo 8. So, ada satu barang Tiggo 8 menang lah. Okey, so kita ke pintu. Dari design pintu kita nampak kereta ni dia ada sedikit corak-corak, nampak lebih menarik. Ini style seat adjustment Mercedes.
Boleh betul boleh jalan Angka dah lupa ada 3 memory seat. Anda boleh beli kereta ni, boleh dapat bini kedua dan bini ketiga. Yang main-main. Okey, dia punya sini semua cantik. Semua menggunakan setting chrome, banyak setting chrome. Oleh kerana apa? Designer ini datang daripada Mercedes, betul ke? Entahlah. Dia punya yang ini stitching warna merah. So gaya dan design language kereta ni ialah sporty. So yang ini pun ada piping warna merah, walaupun merah dia bukan menarik sangat. Ada piping warna merah. Sini pun sama. Seat dia lebih kecil sikit. Untuk orang gemuk macam Angka mungkin susah sikit, tapi masih boleh. Pemandangan kokpit anda menggunakan 2 skrin 10.25 inci. So kita masuk ke dalam. Ada sports pedal. Okey, kereta ni dah kotor sikit lah, kita test drive Masuk ke dalam. Dari segi material, yang ini ialah soft PU, ini pun soft PU. Dari segi material kereta ni kalah lah. Material soft soft tapi dia PU. Dia bukan macam tadi, dia ada material yang lebih baik sedikit untuk Tiggo 8. Kita nak okey, aku dah masuk. Seat tak adjust balik ke? Di tempat adjustment seat pun ada ambient lighting boy. So dia menang. Okey, kita buka aircon besar-besar. Panas, kereta sudah ada 3 corong aircon 3 corong aircon, di belakang ada 2 corong aircon. Okey, so sekarang Angka faham kenapa dia ada 3 corong aircon. Satu ialah untuk row ketiga. Sampai belakang. Kereta ini ada, macam mana aku nak buka dia punya sunroof. Yang ni. Okey, dia ada sunroof ataupun panoramic. Angka dah lupa. Okey, sunroof. Aku tak mau sunroof, panas sekarang. Dia pun ada tak boleh Yang ini? Oh ya. Sunshade dan panoramic moonroof di belakang. So memang cantik, anda boleh tengok bintang bersama-sama awet-awet. So good. Di sini ada line merah dan ada sedikit corak lah atas yang ni So dia punya kemasan setting chrome banyak, tapi hard plastik. Dalaman ni ada USB A 2 dan satu power socket. Gear okey, meter okey, dia punya wireless charger dan satu cup holder lah. Okey, dalaman semua kereta keluarga Chery Jetua pun keluarga Chery kalau anda tak tahu Semua keluarga Chery ada satu aircon. Dia ada port aircon di belakang, di dalam. So anda boleh letaklah minuman, coklat apa-apa. Tapi bila dah habis, masa pagi kereta macam ni, panas nak mampus. Kau kena pandai-pandai lah. Ada pedal shifter, dan dia punya steering sangat-sangat mewah, rasa macam Mercedes AMG lah. So anda tak rasa miskin. So dia punya screen pun screen HD, walaupun kecil sikit tapi dia ada banyak warna-warni. Dan di sini, okey, kita cuba kita buat reverse. Bila kita reverse, kamera dia ada kecil sikit lah. Satu je tapak tangan. Yang ini setengah tapak tangan. Tapi anda ada 2 kamera saja. Kamera depan, kamera belakang dia tidak begitu mewah seperti Tiggo 8 Pro. So itu dia. Dah. P. Reverse and P kat sini mangkuk. Okey, dia punya P lain sikit. Dia punya P kena tekan Angka dah lupa dah. Lama tak jumpa kereta ni, Angka dah lupa. So dia punya screen dari segi size dia kalah teruk pada Tiggo 8 PHEV. Kita nak cuba dia punya sound system. Manalah radio. Macam ni. Okey, play. Okey. Radio dia home brand. Okey je lah. So apa yang dia ada kat sini? Ini ialah untuk volume. Tak banyak, itu je. Tapi dia punya seat, kulit dia boleh tahan. Ini ialah seat rasanya Fox leather, rasa macam kulit. Sebelah sana ialah Chery Tiggo 8 Pro PHEV, ialah macam sintetik sedikit. Okey, ruangan belakang pula yang paling penting. Ruangan belakang
hard plastik So Tiggo 8 menang. Dari segi material Tiggo 8 menang. Di bawah semuanya ialah masih kulit fox leather dan yang ini hard plastik. Okey, kita tengok apakah rasa seat dia. Alamak, si mangkuk. Kenapa macam ni? Okey, dah. So kalau ini ruangan seat dia dan kita tengok ruangan seat di belakang, Uncle lupa, Uncle kena buka balik. Tapi tak apa, kereta ni ada power boot. Yang kurang asam Uncle caci kereta orang. Okey, kita nak naikkan seat yang ini. Kita nak tengok apakah legroom. So legroom kat ini boleh duduk orang, tapi jangan orang yang tinggi sangat. Oh, dia punya seat yang ini ke lantai. So bila dia ke lantai, Uncle memang susah sikit lah nak duduk. Tapi untuk kanak-kanak memang masih okey. Masih okey, so samalah. Anda dapat advantage mana? Bila dia duduk ke lantai, badan anda kalau panjang memang okey, sangat-sangat okey. Tapi kaki kena duduk bersila lah ataupun terangkat tinggi So boleh adjust, kita adjust sikit. Tak boleh dah, ini dah maksima. Oh, macam tu maksima dah. Okey, kalau macam tu rasanya Tiggo 8 Pro lebih besar dan lebih luas lah. Lebih besar dan lebih luas. So korang kalau ada anak-anak yang bawa darjah 6 masih boleh masuk dan masih boleh muat. Dua-dua samalah, tak ada aircon di belakang, tapi cermin di belakang yang ni lebih kecil sikit, lebih kecil berbanding Tiggo 8. Okey, kita tengok Tiggo 8 pula, apakah rasa dia. So kita balik ke Tiggo 8, kita tengok ruangan dan apakah kemasan-kemasan Tiggo 8. Rasa dia, ini bukan kulit tapi di belakang kulit lah, macam dia bukan Alcantara, dia macam mana ni? Tak tahulah nak gambarkan, tapi dia sintetik Pemandangan kokpit anda masuk dalam kereta ini dah rasa lebih mewah dah. Okey, ada. Dan seat dia lebih luas untuk orang besar macam ke, memang sangat sesuai. Kita masuk ke dalam. Terus je buka kereta, aircon sudah hidup dengan sendiri sebab dia kereta PHEV apa. Kau tak payah hidupkan kereta. Memang bagus ni. Skrinnya begitu besar, mewah, so dia menang. Skrin ini pun okey lah, lebih kurang lah, ini pun 10.25 tapi dalam macam mana, iterasi yang berbeza sedikit. Dia punya yang ini pun tak ada kapet, sama lah, tapi rasa bahan dan rasa kualiti yang ini lebih baik sikit daripada VT9. Okey, dia tak ada frameless pun, sama. Dan dia punya yang ini lebih besar. Yang ini lebih besar. Dia punya sunshade dan cermin dia lebih besar. So dari segi kemewahan bagang-bagang, walaupun kereta ni dia tak nampak banyak corak, tapi dia lebih matang. Dia punya finishing lebih matang. So Uncle mungkin lebih suka yang ini sebab dia punya finishing lebih matang. Ke belakang kita tengok. So di belakang yang ini menang sebab dia punya yang ini bukan plastik. VT9 ialah plastik And then dia punya ruangan lebih besar lah, tengok ruangan kaki seat pun lebih panjang, betul tak? And then kalau kita tengok ke belakang seat dia terangkat tau, duduk lebih tinggi, so lebih selesa. So yang ini mungkin akan menang lah. Tapi yang kecewa tak ada power boot. Boleh ke pasang power boot. Siapa-siapa yang kedai aksesori, bagi tahu. Okey, di belakang seat dia bila naik, ini rupa seat dia, anda duduk terangkat, tapi bila duduk tinggi sikit, anda rasa lebih selesa lah. Dan ada sedikit ruangan dan dia punya komponen untuk PHEV. Kita kena lipat balik. Okey. Hanya tak ada power boot lah. Kalah Cherry. Siapa mangkuk yang spek kereta ni? Kadang-kadang orang yang spek kereta pun yang harus dipersalahkan. Tapi ini ialah syarikat Cherry sendiri. So, salah siapa? Tak tahulah mangkuk mana. Okay. So, kita buat rumusan. Antara kedua kereta ini, kita buat rumusan. Okay.
Rasa pemanduan Angka sudah pandu kedua-dua kereta. Dari segi power, VT9 kalah lah. Dari segi keluasan, VT9 kalah lah. Dari segi suspensi pun VT9 kalah. Tapi apa yang VT9 menang ialah dia ada power boot satu. Kedua ialah dari segi harga lah harga. Berapakah harga nanti sekejap Okey, dari segi harga VT9 menang sebab VT9 harga dia bermula daripada 118 hingga 123. Okey, kereta Tiggo 8 Pro ini hanya Tiggo 8 PHEV ini hanya datang dengan satu spek 159. So 36,000 perbandingan ataupun perbezaan 36,000. Tadi Angka kata 20,000 okey sebab sebulan mungkin 200 lebih. Tapi bila sudah 30 lebih ribu, ambil 7 tahun, tiap-tiap bulan 400 lebih ke 500 ringgit, itu perbezaan yang sangat-sangat besar dah. Kalau 4 ke 500 ringgit bukan satu masalah, belilah kereta ni. Belilah kereta ni. Tiggo 8. Tapi kalau anda bajet-bajet, tapi anak sudah besar, kereta Alza pun dah tak boleh masuk, VT9, kau kena bawa anak untuk test lah row ketiga. Sama ada dia orang boleh masuk atau tidak. Sebab duduk ke lantai confirm boleh masuk, tapi kena duduk terjongkit sedikit. Berbanding Alza, kereta VT9 lebih berat, lebih tenang dan lebih mantap lah, lebih solid lah, lebih stabil berbanding Alza. So, kalau tak mampu, Alza lah. Tapi kalau boleh mampu, VT9 nampak lebih cantik, lebih moden dan lebih mewah. Apa lagi kereta yang boleh kita fikirkan? Mungkin Innova. Innova kat belakang pun sama lah. Aku macam duduk bangla juga. Minta maaf lah. Kau kena meringkuk masuk. Angka ingat lagi masa Angka buat review Innova, nak keluar kereta setengah hari boy. Hampir putus nafas. Okay. So, berbanding VT9, jatuh VT9 dengan Chery Tiggo 8 Pro. Tiggo 8 Pro lebih berkuasa, lebih mantap, boleh jalan jauh, jimat minyak, lebih besar dan lebih lumayan sedikit berbanding VT9. Okey. Ada yang kata mungkin VT9 punya aircon tak cukup sejuk. Tapi masalah itu Angka rasa tak ada di sini. Okey. So biasa kalau korang pergi tengok kereta, jangan hanya tengok harga tapi pergi test betul-betul sama ada betul tak. Apa yang Angka dapat daripada orang-orang yang komen pada video Angka bagi tahulah. So seperti korang tahu, Angka ialah seorang reviewer yang open. Angka tak ada simpan-simpan. Apa orang kata, apa info yang Angka ada, Angka bagi. So korang kalau boleh masuk ke live Angka, masa kita sembang-sembang, mesti ada orang yang pernah tengok kereta, pernah test kereta. Mereka pun akan bagi feedback. So korang untung pada korang yang sedang buat kajian kereta, nak tengok kereta. Video Angka bukan untuk orang-orang muda main TikTok, sebab lepas 30 sangat dia akan swipe, sebab dia orang kata Angka panjang cerita. Tapi info-info yang ada, maklumat yang ada, korang tak dapat di tempat lain lah. Okey, so itu saja perbandingan kita antara Chery Tiggo 8 Pro dan VT9. Apakah yang Angka nak bagi tahu ialah, kalau nak kereta yang ramah, VT9. Kalau nak kereta yang mewah, cantik sikit, jauh sikit, nak jimat minyak, ini Tiggo 8 Pro ataupun Tiggo 8 Pro ataupun Tiggo 8 PHEV lah. PHEV. So Angka rasa yang PHEV lebih baik untuk Tiggo 8 sebab kuasa dia. Tiggo 8 sebenarnya, Tiggo 8 Pro yang enjin petrol tu sebenarnya bukan tak baik, tapi rasa dia kuasa okey, tapi kereta ni lebih sedap dibawa lah. Suspensi kereta ni berlainan daripada Tiggo 8 sebab dia ditala untuk menampung berat bateri dan berat orang. So dia punya suspensi lebih sangat-sangat tenang. So kereta seperti Haval A6 yang kalah tergolek, even dia punya ketenangan lebih baik daripada JQ J7 JQ J7 yang ada kat depan mata Uncle ni. JQ J7 tu boleh nampak yang di sana. JQ J7. So Uncle nak berterima kasih kepada Chery Kepong dan juga Jetua Kepong untuk kerana pinjam kereta pada Uncle ini untuk tengok-tengok dan buat test drive dan perbandingan. So korang kalau nak tengok, pergi tengok. Kalau korang nak beli,
Korang nak beli, korang boleh message Uncle jugalah. Uncle punya maklumat ada. So kalau Uncle boleh menolong, Uncle akan tolong. Kalau Uncle tak boleh tolong, I'm sorry. Okay, korang pergi survey dulu, baru kau datang dengan apa yang kau ada. Okay, so terima kasih menonton dan jangan lupa support dan tekan like, komen sikit untuk bagi video ni naik views. So jumpa lagi, bye-bye.